Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya di Pusat Rawatan Darul Kifalah Puncak Alam. Saya bersama dengan salah seorang pesakit saya. Hari ini dikirakan hari terakhir lah beliau berjumpa dengan saya. Sebab beliau dah datang beberapa kali untuk membuat susulan. Dan susulan ni bukan atas dasar paksaan, tapi adalah atas dasar kehendak dan juga persefahaman pesakit untuk proses pengubatan. Okey, dia tak wajib sebenarnya susulan tadi ni untuk semua pesakit. Nanti kan ada yang salah faham, bila berubat kena buat susulan, bukan. Dia bergantung kepada kes dan juga apa masalah pesakit yang dia hadapi. Jadi bagi pesakit saya yang ini, mula-mula datang dulu lebih kepada masalah gangguan dalaman. Maksudnya kerohanian, fikiran, semangat, tumpuan pada kerja dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak bertanya untuk berkongsi dengan semua apakah masalah pesakit saya ni. Okey. Puan, masa puan datang mula-mula dulu untuk mendapatkan rawatan, apa simptom-simptom yang puan alami? Sebelum mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Darul Kifalah ni, saya sering bermimpi di mana mimpi tersebut setiap malam, boleh dikatakan setiap malam, mimpi istana, mimpi rumah lama. Banyak mimpi lah? Banyak sangat mimpi. Okey. Dan mimpi-mimpi tersebut membuatkan saya rasa letih di pagi hari dan rasa kurang bersemangat. Okey. Dan ada gangguan tidur dan rasa berdebar-debar. Jadi maksudnya mimpi tadi tu mengganggu kehidupan puan lah? Ya, dia mengganggu kualiti seharian lah. Kualiti hidup puan? Kualiti hidup. Jadi tidur pun tak lena, nak bekerja pun tak semangat. Ya. Lepas tu masalah hubungan dengan suami pun jadi macam malas lah. Yalah. Ya, Pak. Jadi bila ada rungutan daripada anak-anak pun dia jadi satu macam masalah, kan? Okey. Jadi kemudian selepas rawatan apa yang berlaku? Selepas rawatan, bermula daripada hari pertama sehingga rawatan susulan 6 kali. Saya rasa banyak perubahan di mana saya tidak lagi mimpi yang menakutkan, mimpi rumah lama. Mimpi pelik semua tu tak ada lah? Mimpi pelik tu alhamdulillah dah tak ada. Jadi saya teruskan rawatan sehingga hari ini, hari yang terakhir. Alhamdulillah, saya boleh kata hampir 100% saya tak ada mengalami gangguan-gangguan yang hilang terus lah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari segi kualiti tadi tu? Sekarang ni kualiti tidur dan kualiti kehidupan saya alhamdulillah selepas bertambah baik. Jadi ada perubahan lah. Ya. Bermaksudnya bila buat rawatan tadi tu tak adalah istilahnya rugi bayar tapi tak ada apa perubahan. Mana tak ada istilah tu. Tak ada. Jadi maknanya dengan izin Allah Ta'ala atas dasar ikhtiar dan usaha kita tadi tu, mana puan mendapat satu perubahan kualiti hidup yang lebih baik. Ya, betul. Okey, jadi sebenarnya kami di sini di Pusat Rawatan Darul Kifalah, kita bukan nak menilai ataupun kita nak menafsirkan mimpi-mimpi tadi itu sebagai apa. Tak. Cuma kita tahu pesakit mengalami simptom mimpi yang mengganggu hidup dia. Okey, yang menyebabkan kualiti hidup dia terganggu. Jadi tujuan kita sebagai perawat adalah untuk mengubah keadaan daripada yang tak bagus tadi itu kepada yang lebih bagus. Kita bukan nak menilai mimpi tadi itu kerana apa dan sebagainya, kerana mimpi tadi ini adalah satu perkara yang gaib. Jadi sukar untuk kita nak mengenal secara pasti, secara tepat, apakah gangguan yang disebabkan oleh mimpi tadi itu. Cuma kita boleh berikhtiar untuk berubat dan membantu pesakit mendapatkan kualiti hidup yang lebih bagus. Puan, Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.